Bagi yang baru nak bermula, tabungan emas ibarat pengalaman baru. Rasa seronok dan ketagih. Tak macam simpan duit, asyik teringat jumlah dan rasa nak belanja je. Emas pula, makin banyak makin rasa nak tambah tabungan. Ianya boleh menjadi satu hobi yang menguntungkan. Untuk pupuk tabiat menabung emas secara konsisten, gunakan formula 1 gram 1 bulan. Ini beberapa strategi yang berkesan untuk tuan-puan simpan 1 gram 1 bulan. Pertama, letakkan matlamat simpan 1 gram 1 bulan. Boleh jadikan sebagai forgotten saving, iaitu simpanan untuk dilupakan. Duit simpanan lain boleh simpan di tempat lain seperti ASB ataupun tabung haji. Yang kedua, setiap kali dapat gaji, terus beli 1 gram emas. Jangan tunggu duit lebih baru hendak menyimpan. Sampai bila-bila pun memang tak ada duit lebihan. Disiplin menyimpan yang betul ialah simpan dahulu, belanja selebihnya. Bukan belanja dahulu, simpan selebihnya. Yang ketiga, jangan tunggu harga terbaik. Risiko bila tunggu harga terbaik untuk menyimpan selanjutnya, duit tersebut akan mudah bocor. Duit habis, emas pun tak dapat. 4. Beli emas melalui akaun EmasGap. Satu tips untuk tuan-puan yang baru nak bermula, tips murah untuk kumpul 1 gram adalah melalui akaun Gap dengan bajet minimum RM100 saja boleh menabung. Tiada cek simpanan dan pendaftaran pun percuma. Yang kelima, fizikalkan emas dan simpan dalam dompet. Bila dah cukup 1 gram gold bar dalam akaun, terus fizikalkan emas dan simpan dalam dompet untuk tuan-puan rasai sendiri aura pegang emas di tangan. Emas tu boleh mempengaruhi minda separuh sedar supaya kumpul lebih banyak lagi kepingan emas seperti ini. Walaupun kecil, kuasa 1 gram 1 bulan telah berjaya menjadikan ramai penyimpan emas yang lebih berdisiplin dalam kewangan. Bagi tuan-puan yang berminat untuk adakan simpanan emas bersama Public Gold, tuan-puan boleh rujuk di pin video saya ataupun tuan-puan boleh klik link bio untuk saya bantu sebaiknya.